Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Isu Palestin bukan semata-mata pertembungan agama tetapi ia isu kemanusiaan sejagat. Sudah berpuluh-puluh tahun lamanya rakyat Palestin dinafikan hak mereka untuk menduduki tanah air sendiri. Dunia juga mengetahui hasil kerasukan kuasa besar menempatkan Israel di Palestin berdasarkan Deklarasi Balfour pada 1917 dan akhirnya menjajah dan mencarah setiap inci tanah Palestin. Pada malam ini, pentas Apa Kata Anak Muda atau Aqwam siri pertama dengan tajuk Isu Palestin, Perjuangan Ini Bukan Bermusim. Meneruskan solidariti berpanjangan, Aqwam Siri 1 membawakan kepada para penonton sekalian sambil berehat di rumah masing-masing menampilkan ucapan daripada 9 orang pemimpin wanita. Dan tanpa berlengah masa lagi, saya sebelum menjemput speaker pertama, saya menjemput kepada semua para penonton sekalian untuk kongsikan bersama-sama live kita pada malam ni di wall Facebook masing-masing dan sama-sama kita mendengar perkongsian dan ucapan daripada 9 orang speaker pemimpin wanita pada malam ini. Baiklah, para penonton sekalian, tanpa berlengah masa lagi, saya menjemput pemimpin wanita pertama iaitu Yang Berhormat Zuraida Mat Noor, Ketua Pengarah Amirah Malaysia dan merupakan adun wanita Terengganu untuk ucapan pendahuluan. Dipersilakan YB. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis yang berhormat Datuk Hajah Mumtaz binti Muhammad Nawi, pengerusi Jawatankuasa Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Negeri Kelantan, yang berbahagia Puan Husna Datuk Hashim, pengerusi Lacanak Antarabangsa Dewan Musmak PAS Malaysia, yang dikasihi barisan panelis, seterusnya yang dihormati lagi dimuliakan para penonton yang dihormati sekalian. Alhamdulillah. Palestin adalah bumi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk anbiya-Nya, kerana padanya tertegak pemerintahan Rabbaniyah Nabawiyah. Para Bani Israel pernah dimuliakan atas dasar ini, namun seringkali terjadi pengingkaran terhadap perjanjian, menjadikan mereka mendapat kemerkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memilih Palestin dan memuliakannya dengan mengutus para anbiya bagi menyampaikan kalimahnya. Padanya terletak Masjid Al-Aqsa yang juga merupakan kiblat pertama umat Islam. Kota suci Baitul Maqdis disebutkan dalam surah At-Tin ayat pertama hingga yang ketiga yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin. Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, setengah ulama berkata bahawa ketiga tempat tersebut Allah telah mengurniakan, Allah telah mengutus Rasul Ulul Azmi. Pertama, demi buah tin dan buah zaitun, merujuk kepada bumi Palestin, diutuskan Nabi Isa alaihissalam. Kedua, Gunung Tursina merujuk kepada tempat Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Manakala bumi dijanjikan kemenangan adalah bumi Mekah, di mana diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Palestin adalah bumi dipilih Allah untuk menyebarkan akidah yang benar. Ianya adalah bumi iman dan amal dengan syariat Allah. Al-Quran membuktikan bahawa Baitul Maqdis adalah berpaksikan Islam. Semua anbiya yang berhijrah ke Palestin atau yang lahir dan mengimarahkan Baitul Maqdis adalah orang Islam. Menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika mentafsirkan ayat ke-7 surah Al-Isra yang bermaksud, jika kamu membuat kebaikan, maka faedah iaitu kebaikan yang kamu lakukan ialah untuk diri kamu. Dan jika kamu berbuat kejahatan, maka kesannya yang buruk
berbalik kepada diri kamu juga. Oleh itu, apabila sampai masa janji, yakni membalas perbuatan derhaka kamu kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu untuk memuramkan wajah kamu dengan penghinaan dan keganasannya, dan untuk memasuki masjid, yakni Baitul Maqdis, sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali pertama, dan untuk menghancurkan apa saja yang mereka telah kuasai dengan sehancur-hancurnya. Inilah janji Allah bahawa Islam pasti memenangi setiap pertentangan dari Bani Israel yang kufur sebagaimana kali pertamanya di zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Pembukaan kali pertama memberi pengajaran besar bahawa umat Islam perlu menjadi sebenar-benar hamba bagi menegakkan Islam. Inilah syarat kemenangan. Namun kali ini, apabila datang kemenangan kedua, seluruh peninggalan Yahudi di Palestin dari segi kebesaran, dari segi binaannya akan dimusnahkan sehancur-hancurnya. Mudah juga bagi mujahid Islam menentang Yahudi, memandangkan mereka telah berkumpul kesemuanya di Palestin ketika itu. Itulah sunatullah di atas peristiwa penderhakaan Yahudi turun-temurun. Israel memainkan naratif kononnya bangsa Yahudi berhad ke atas tanah Palestin dengan menyembunyikan kederhakaan mereka. Namun, Islam tetap ternyata lebih berhak, malah lebih mulia mentadbir Palestin dalam kesyumulan Islam. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, akan ada wujud daripada umatku, sekumpulan yang terus menegakkan kebenaran dan tegas mendepani musuh. Tidak akan memudaratkan perjuangan mereka walaupun dipinggirkan dan rintangi kesusahan. Melainkan semua itu hanyalah ujian. Sehinggalah datang ketentuan Allah. Mereka akan tetap sedemikian. Sahabat bertanya, di manakah mereka itu? Baginda menjawab, mereka berada di Baitul Maqdis dan kawasan-kawasan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad. Para penonton yang kasih sekalian, Israel merancang sehabis daya sehingga melampaui batas kerana sebuah kepalsuan identiti negara bangsanya, namun di mana umat Islam yang sememangnya di pihak yang benar serta dijanjikan kemenangan. Ayuh, kembalikan momentum solidariti terhadap perjuangan membebaskan tanah Palestin daripada terus dijajah. Bergerak secara satu rumpun umat Islam, nescaya ia bakal menggerunkan musuh. Inilah bukti perkataan Islam itu benar hingga ke akhirat. InsyaAllah. Ingatlah, perjuangan ini bukan bermusim. Awal watan pantang menyerah, atah lagi di bumi bertuah. Kami amirah, teguh bertingkah, demi Palestin, tegah bermaruah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu ucapan pembukaan yang sangat bertenaga dan bersemangat daripada YB Zuraida Magno yang merupakan Ketua Pengarah Amirah Malaysia dan merupakan Adun Wanita Terengganu. Terima kasih YB. Seterusnya para hadirin sekalian, saya ingin menjemput seseorang yang sangat istimewa pada malam ini. Beliau ialah YB Datuk Mumtaz Maknawi yang merupakan Exco Kerajaan Negeri Kelantan serta penasihat Lajnah Antarabangsa Dewan Muslimat PAS Malaysia. Mari saya kongsikan sedikit info berkaitan tentang YB. Untuk pengetahuan semua, YB Datuk Mumtaz telah mewakili Parlimen Malaysia ke bengkel mengenai Palestin di persidangan Inter-Parliamentary Union di Genera, Pattaya, Tokyo dan pelbagai negara lagi sejak 2006 sehingga 2012. Selain itu, YB Datuk juga pernah dijemput oleh Khalid Mish'al untuk membicarakan isu Palestin di Doha, Qatar. YB Datuk juga merupakan penasihat dan lembaga pengarah Cakna Palestin serta pengerusi Pertubuhan Advokasi dan Hak Asasi Wanita Antarabangsa Malaysia. Dengan kepadatan pengalaman ini, mari sama-sama kita perdengarkan ucapan daripada YB Datuk Mumtaz Maknawi. Dipersilakan YB. قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yaitu Nabi Muhammad SAW pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan
kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya lah Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sadaqallahu azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati anak anda pengerusi atau moderator pada malam ini, yang dikasihi YB Zuraida Muhammad Noor selaku pengerusi Amirah Malaysia yang juga merupakan adun wanita Terengganu, yang dikasihi anak anda Husna Datuk Muhammad Hashim yang merupakan pengerusi Lajnah Antarabangsa Dewan Musyawarah Pusat, yang dikasihi anak anda para panelis yang dapat bersama kita pada malam ini, serta kepada semua pendengar-pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita diberi kesempatan panjang umur untuk bersama-sama, dan saya lebih suka masa sebagai Kak Atas sangat teruja bila dapat bersama-sama satu program yang namanya Aqwam. Aqwam ini bermaksud orang yang kuat, orang yang melindungi, yang merupakan bagaimana kita nak berkongsi hasrat bersama dengan wanita ataupun anak muda kita, amirah kita, untuk membicarakan isu yang sangat besar. Ayat yang Kak Atas bacakan tadi merupakan satu ayat di Al-Quran yang merupakan satu ayat yang sangat memorable dan sangat besar dia punya justifikasi kepada perjuangan Islam. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad SAW ketika kehilangan isteri baginda yang sangat dikasihi, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dan kehilangan bapa saudaranya yang selalu memberikan kepadanya kekuatan daripada sudut perjuangan dan memberikan sokongan moral, iaitu Abu Talib, telah pun meninggal dunia. Pada saat-saat ini, pada saat mengalami duka cita yang teramat dalam memperjuangkan Islam, dan pada ketika itu Islam belum lagi berkembang sebagaimana yang kita lihat selepas itu, baginda sangat memerlukan tutukan semangat, dan Allah Ta'ala berikan bagaimana cara untuk menyantuni, cara untuk menghiburkan hati Nabi Muhammad SAW dengan membawa Nabi Muhammad SAW Isra, iaitu berjalan pada waktu malam daripada Makkah ke Madinah, diperjalankan dengan menaiki burak, kemudian daripada Masjidil Haram ini ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dimi'rajkan naik ke atas dan bertemu sehinggalah bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menerima suatu watiqah ataupun suatu amanat yang sangat besar, iaitu menerima salat 5 waktu yang kemudiannya menjadi amalan kepada semua umat Islam. Jadi ini merupakan satu tempat, satu perbuatan, satu lokasi, satu event yang mesti kita fahami kenapa dalam banyak-banyak lokasi dalam dunia, ada beratus-ratus negara, kenapa Allah pilih nak membahagiakan Nabi Muhammad, nak memujuk Nabi Muhammad daripada Makkah, diperjalankan dalam satu malam ke Masjidil Aqsa dan mula menembusi langit menggunakan burak, berada di atas langit yang namanya tempat Al-Aqsa. Al-Aqsa ini merupakan antara 3 masjid yang disarankan oleh Muhammad SAW untuk kita berjalan dan beribadah dalamnya selain daripada Makkah, Madinah, Masjid Aqsa. Jadi kenapakah kita pada malam ini nak membicarakan tentang suatu negara yang namanya Palestin, yang mana di Palestin itu terletak suatu masjid yang namanya Al-Aqsa. Dan masjid ini bukan dibina pada tahun 2021, dan masjid ini dibina sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW lagi, di mana ia merupakan lokasi para nabi. Banyak peristiwa dalam sejarah, banyak peristiwa Islam, banyak peristiwa para nabi dinukilkan berasal daripada lokasi yang namanya Palestin ini. Bila disebut dalam Al-Quran, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, sesiapa sahaja, mana-mana orang yang membicarakan, mana-mana organisasi yang membicarakan, yang bersungguh, yang memperjuangkan tentang isu Al-Aqsa, tentang isu Palestin, alladzi barakna haulahu, mereka akan diberi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana barakah ini kita dapat ketahui? Penting kepada amirah kita untuk memahami bahawa banyak isu yang berkaitan dengan Al-Aqsa ini. Yang pertama, bila kita membicarakan tentang Al-Aqsa ataupun tentang Palestin ini, ia merupakan lokasi yang sangat barakah. Barakahnya macam mana? Dimaklumkan oleh orang-orang Palestin bahawa kalau mereka ini mempunyai mempunyai USD $100, mereka sebenarnya boleh hidup selama sebulan bersama keluarga yang beranak 7 di Palestin. Mereka boleh makan 3 kali sehari dengan kenyang hanya menggunakan duit 100 USD sahaja. Kerana apa? Tanah tersebutlah tanah yang barakah. Zaitun yang paling tua, zaitun yang paling cantik, zaitun yang paling berkualiti berada di bumi Palestin. Buah-buahan yang paling sedap, kurma yang paling elok berada juga di bumi Palestin.
Jadi siapa sahaja yang dapat menjejakkan kaki berada di sana, mereka akan diberkati oleh Allah SWT. Para amirah sekalian ya, dalam kita nak memperjuangkan isu Palestin, kita kadang-kadang heran ya. Kita nampak macam selalu je orang Palestin ni meninggal dunia. Selalu je berperang. Siang malam macam mereka diserang. Daripada saya kecil, daripada kat atas kecil, daripada anak anda semua kecil, sampai dah besar sekarang, tak berhenti-henti Palestin diserang. Tapi kenapa mereka tak pernah kehilangan pejuang-pejuang? Mereka tak pernah putus. Kalau kita kata, kalau kat Malaysia ni, kita kata adalah jumlah tentera itu 50,000. Tapi kalau dah untuk menggantikan tentera-tentera yang sangat hebat ini, dimaklumkan kepada kami, rupanya ketika saya bertemu dengan seorang menteri wanita daripada Palestin pada tahun 2010 ya, ketika itu persidangan ahli Parlimen Islam sedunia di Jakarta, saya tanya kenapa, macam mana mereka boleh mengekalkan pejuang-pejuang Islam ini. Mereka beritahu bahawa di sana, Masya Allah, takdir Allah SWT, di Gaza, di Palestin, di tebing barat, di Al-Aqsa, walaupun mereka ini bila lahir, besar, berjuang, meninggal dunia, kebiasaannya balu-balu mereka ini akan berkahwin semula, dan kebanyakan isteri-isteri mereka ini melahirkan anak-anak kembar. Kebanyakan daripada mereka mendapat kembar 2, kembar 3, saya kembar 4 mereka dapat kat sana, alhamdulillah. Dan mereka ini sebagai ibu, di sana terletak ibu-ibu yang sangat kuat jiwanya. Mereka bukan mempertahankan Palestin untuk diri mereka semata-mata, tapi mereka merupakan orang yang mempertahankan Palestin bagi pihak kita semua. Sebab tanah suci ada 3, Makkah, Madinah, Al-Aqsa. Kalau mereka tak pertahankan, siapa lagi nak pertahankan bumi ini? Jadi sebab itulah kalau kita lihat, mereka berjuang tak henti-henti, walaupun cuba dibayar, cuba disogok dengan harga yang sangat mahal, mereka seboleh-bolehnya tidak akan menjual walaupun seinci tanah Palestin. Dan dalam peta dunia, ya, dalam sejarah dunia, mana-mana Presiden Amerika, mana-mana pemimpin Britain, mana-mana pemimpin dunia di negara-negara besar, mereka sebelum menang mana-mana pertandingan presiden ataupun Perdana Menteri ataupun election, mereka biasanya akan ditanya tentang apakah dasar mereka berkenaan Al-Aqsa. Kerana apa? Keamanan di Aqsa akan menentukan keamanan seluruh dunia. Kebobrokan yang berlaku di Al-Aqsa akan menyebabkan seluruh dunia tak aman. Dan Aqsa ini hanya pernah aman ketika berada di bawah pemerintahan Islam. Jadi sebenarnya yang menentukan titik tolak bagaimana dunia ini boleh berada dalam keadaan yang seimbang, yang stabil, dijaga keadilan dan juga kebaikan mereka, ialah bila kita amankan Al-Aqsa. Sebab itu kita lihat hari ini, alhamdulillah, seluruh dunia mereka sangat mempertahankan Al-Aqsa kerana ini lambang, bukan hanya lambang agama Islam, tapi juga lambang agama Kristian dan lambang agama Yahudi. Dan ketiga-tiga agama ini hanya dapat diamalkan dengan keadaan yang tenang semasa berada di bawah pemerintahan Islam. Jadi yang mereka pertahankan ini bukan hanya tanah ya. Kalau tanah kat tempat kita banyak tanah, tetapi ini tanah yang barakah. Ada nilai, ada value kat situ yang nak ditegakkan oleh ketiga-tiga agama, tetapi barang siapa yang membuat keburukan, barang siapa yang membuat kejahatan di sana, kita lihat sampai hari ini dunia tidak tenang ya. Macam-macam dugaan yang kita hadapi, dan kita lihat juga di sana, Masya Allah, Allah Ta'ala menunjukkan kepada kita bahawa anak-anak sekalian, para amirah sekalian, untuk perjuangan membela bumi Palestin ini bukan kerja pemuda sahaja, bukan kerja orang tua sahaja. Ini merupakan perjuangan tanpa noktah, tanpa musim, yang mesti dimulakan seawal dalam tahap pasti. Kalau dalam tahap pasti, ya, kita lihat bagaimana Ummu Hatun, ya, ibu kepada Muhammad Al-Fatih, ketika beliau melahirkan anaknya dalam masa 40 hari, mengangkat anak lelakinya, menghalalkan wajah kepada kota Konstantinopel, memberitahu bahawa tempat tersebut hanya boleh dimasuki oleh tentera terbaik dan dipimpin oleh pemimpin yang terbaik. Dan apa yang dibuat oleh Muhammad Al-Fatih setelah menakluki kota Konstantinopel, mereka berusaha untuk membebaskan bumi Palestin. Artinya, dalam perjuangan kesemua pemimpin-pemimpin Empire Islam, khilafah-khilafah Islam, mereka akan mempertahankan bumi Al-Aqsa. Jadi kita di peringkat amirah ini mesti daripada seawal, daripada paling kecil pun, maknanya dia kepada kita ketika dalam pantang, mak dah beritahu bahawa di sana kena pertahankan Makkah, Madinah, Al-Aqsa. Makkah, Madinah, Al-Aqsa,
tiga tungku ini dipertahankan. Jadi bila kita faham isu ini, kita akan berjuang kerana di sana ada wanita yang dipanggil sebagai murabitat. Ya, murabitat ini adalah wanita-wanita yang memperjuangkan, yang mempertahankan Al-Aqsa dengan nyawa mereka di Masjidil Aqsa. Para murabitat ini berjuang daripada umur muda sehingga mereka tua. Mereka akan seboleh-bolehnya cuba masuki Masjid Al-Aqsa, bersembahyang di sana, berdoa di sana, mengadakan kelas-kelas agama di sana untuk mempertahankan dan tidak membiarkan ianya dikuasai oleh pihak Zionis. So dalam hal ini, murabitat ini perlukan kepada sokongan kita. Dan hari ini gerakan yang dibuat di peringkat antarabangsa dalam banyak program yang saya sertai hampir dengan dunia yang memberikan aliman, memberikan pemimpin-pemimpin dunia, even di UN, di IPU, di IPA, di WIPA, di IPPF, semuanya membincangkan akan ada satu bengkel khas usul berkenaan dengan Palestin. Artinya, di peringkat dunia mereka bincang tentang earthquake, mereka bincang tentang terorisme, mereka bincang tentang pemerangan orang. Mereka tak akan lupa bincang tentang isu Palestin walaupun resolusi untuk Palestin jarang dapat dijadikan satu keputusan yang diambil tindakan. Persetujuan ada tapi tak boleh buat tindakan. Kerana apa? Kerana mereka dikuasai oleh pihak Zionis, yang kerana mereka takut dengan pihak ancaman daripada pihak Amerika dan sebagainya, mereka tidak berani untuk mempertahankan hak-hak Palestin. So dalam hal ini mereka telah melaksanakan satu program namanya Kulluna Maryam. Jadi mungkin dekat Malaysia ini kalau kita dengar perkataan Maryam ataupun Mary, mereka akan terus refer kepada perjuangan Maryam itu ada dalam sejarah Al-Quran dan dalam Quran pun ada surah Maryam. Jadi mereka nak mendamaikan keadaan di sana, mereka melancarkan satu program namanya Kulluna Maryam yang disambut oleh semua anak muda juga semua para wanita di seluruh dunia yang menunjukkan bahawa orang Islam tidak pernah bermusuh dengan mana-mana agama, tetapi kita mempertahankan keadilan dan kita nak kembali kepada Al-Quran untuk kita menegakkan keadilan kepada warga Palestin yang merupakan pemilik asal. Jadi kalau nak memahami sejarah Palestin ini, satu sejarah yang perlu difahami bukan dengan cara kita hanya bersemangat. Kalau tadi mungkin disebut tentang bahawa Palestin telah pun dijajah melebihi 70 tahun. Tetapi sebenarnya dalam isu Palestin, ia bukan soal 1948. Sejarah Palestin bermula lama, di situ ada ternakan yang banyak, di situ ada buah-buahan yang baik, di situ ada kestabilan daripada sudut dia punya cuaca, dan siapa saja yang nak barakah mereka akan duduk di situ. So dalam hal ini kita kena fahami bagaimana kondisi ataupun kedudukan serta kepentingan perbincangan kita berkenaan dengan agama itu, dia akan berada di sekitar Palestin. Jadi kalau kita faham isu ini, kita semua seluruh Malaysia, amirah kita akan perlu bangkit mempertahankan, bukan membabi buta, tetapi mempertahankan berdasarkan kepada fakta sejarah bahawa negara itu dimiliki sepenuhnya oleh orang-orang Palestin, tetapi mereka telah pun dipecah dua, pecah tiga, sehingga akhirnya tinggal sedikit sahaja di Khan Yunis, di Gaza itu oleh pihak Barat yang mengasingkan, yang menyebabkan berlakunya pemisahan, diletakkan pagar yang tinggi, diletakkan dalam terowong sebagainya. Mereka yang membahagikan di antara dua negara ini bukan orang-orang Palestin sendiri. Jadi orang Palestin yang berabad berada di sana telah dinafikan hak mereka, dan orang-orang Israel daripada seluruh dunia, mereka telah dipunggah daripada tempat yang mereka duduk untuk datang dan menakluki, bukan hanya menakluki tanah, rumah-rumah orang, mereka punya tanaman, merampas tempat-tempat kerja mereka dan menjadi tuan di tanah Palestin ini. Jadi ini berkenaan dengan dari segi legality, dari segi kesahan, bagaimana mereka telah menduduki West Bank, mereka telah menduduki tanah-tanah ini dengan cara yang tidak sah, menghalau penduduk asal dengan cara tidak sah, kerana kita lihat dalam peta dunia sebelum tahun 1948 lagi memang dah wujud namanya sebuah negara Palestin, tapi hari ini Palestin itu tinggal sedikit sahaja. Dan bila berlaku peperangan di Gaza dan berlaku peperangan di Al-Aqsa, sebenarnya jarak di antara Gaza dengan Al-Aqsa itu bukan jarak yang dekat, memakan masa lebih kurang 4 jam, dan mereka ini terpisah. Jadi hari ini kita lihat bagaimana wanita-wanita Islam, lelaki-lelaki Islam, orang-orang Palestin ini berada di seluruh dunia, mereka mempertahankan, dan kita di Malaysia ini hanya diminta untuk berdoa
diminta untuk menyumbang keuangan, dan mereka di sana Masya Allah, kalau tempat kita susahnya nak dapat syahid, tetapi mereka di sana Masya Allah, baru ni 200 orang lebih dapat syahid, lebih daripada 67 wanita dapat syahid. Kita kat Malaysia berjuang, kita akan mati, ramai orang mati dengan macam-macam cara, dan kita juga memang tak akan mati, tapi mulianya mereka akan mati sebagai syahidah. Dan dalam hal ini, saya bertanya kepada Muna Mansur, seorang ahli parlimen daripada Palestin, bagaimana cara mereka hidup di sana, bagaimana dengan keadaan peperangan. Mereka beritahu tidak ada wanita Palestin yang akan keluar ke jalan sekalipun untuk pergi belajar, pergi sekolah, nak pergi menjahit dan segalanya. Mereka akan pastikan bila mereka turun, mereka ini berwuduk. Kenapa mereka berwuduk? Sebab mereka nak mati dalam keadaan syahid. Jadi mereka nak mati dalam syahid, mereka turun dengan air sembahyang. Jadi kita kalau kat Malaysia nak menyambut isu ini, kita kena pastikan kita boleh ikut beberapa sunnah, iaitu kita pastikan kita boleh bersama-sama mempertahankan, membangkitkan, membawa agenda Palestin ini setiap hari dalam hidup kita. Ada tabung khas, tabung Palestin supaya rumah tangga kita berkat. Dan ini bukan berlaku ketika Palestin diserang sahaja. Kita kena pastikan tunjuk kepada anak kita, kepada adik kita, kepada kita, di manakah lokasi Palestin. Kita mesti mengagendakan agenda Palestin ini, agenda kemanusiaan, agenda bagaimana orang-orang Palestin, anak-anak mereka tak dibenarkan bersekolah, mereka dihalang, mereka dibunuh, mereka dihina, macam-macam mereka dibuat. Tapi mereka berjaya wujudkan pasukan yang bagus, yang hebat sebagaimana Al-Qassam, yang lahir daripada mereka orang-orang yang hafiz, orang-orang yang profesional, orang-orang yang boleh mereka cipta di sebalik dalam keadaan mereka ini sangat tertekan. Jadi kita kena ada tabung kita kena ada perjuangan kita, agenda kita, dan kita kena mendoakan setiap hari kepada rakan-rakan kita, murabitat, para ibu yang telah mengorbankan anak mereka untuk menjaga maruah Islam. Kita dekat Malaysia, tanah kita tak sama dengan tanah Palestin. Tanah mereka menjaga Al-Aqsa itu sangat mahal, mereka korbankan anak mereka. Kita cuma perlu hanya korbankan duit kita dengan doa sahaja. Jadi boleh tak kita bila kita solat, berterima kasih kepada Allah Ta'ala yang telah menurunkan kepada kita solat itu diterima daripada bumi Al-Aqsa yang naik ke atas. Jadi kembalikan setiap kali solat 17 kali sehari itu, 17 waktu itu, dalam 17 rakaat yang kita sembahyang dalam waktu itu, kita pastikan kita mesti mendoakan orang-orang di Palestin. Kita nak ambil keberkatan, kalau boleh nak rasa macam mana zaitun kat sana, kita nak kalau boleh orang Islam, orang bukan Islam, kalau mereka berada di Palestin, hidup dengan aman damai sebagaimana sebelum ini, dan kita tidak mahu pihak barat atau pihak luar mencatur kehidupan orang-orang Palestin. Dan ini adalah bumi para nabi. Kalau kita ingat kepada semua sejarah nabi-nabi kita, mereka akan bicarakan tentang Palestin ini, dan siapa sahaja yang membela Palestin, mempertahankan Palestin, insya-Allah dia akan menjadi pemimpin yang berkat. So dalam hal ini penting kepada kita untuk kita jadikan satu peranan amirah ini untuk sekurang-kurangnya anak-anak kita di Palestin, anak-anak kita dalam rumah mengenali bendera Palestin. Kena faham bendera Palestin, apa beza antara Israel dengan Zionis, apa beza di antara agama Yahudi dengan agama Nasrani, dengan agama Kristian, dengan agama kita, apa di mana macam mana kiblat kita, apakah cara mereka menyembah, bagaimanakah perundangan mereka. Jadi isu Palestin ini saya nak ringkaskan ialah kepada pertama, ia membabitkan isu akidah. Siapa yang percaya kepada Al-Quran, dia percaya dia mesti menjadi sebahagian daripada pejuang-pejuang Palestin. Isu yang kedua, dalam isu orang Islam, kita mesti mengambil cakna, mengambil prihatin kepada keadaan saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau saudara kita dihina, saudara kita disembelih, saudara kita ditembak, kita mesti merasakan kesan tembak itu. Seolah-olah tubuh yang satu. Jadi jangan kita lena di saat mereka ini dihancurkan. Dan kita lihat juga isu ini membabitkan isu bagaimana maruah orang Islam itu dikucar-kacirkan di mana mereka diserang ketika saat mereka dalam keadaan aman, dalam keadaan solat, dalam bulan puasa. Ini satu penghinaan yang sangat hina daripada pihak Zionis ini, dan mereka menyerang orang-orang awam. Sedangkan bila pihak Al-Qassam nak serang Israel,
mereka akan pastikan tidak membabitkan orang-orang awam dan diberikan notifikasi dahulu. Dan dalam hal ini, kita insya-Allah semua Amirah, kita harap akan ada semangat untuk berjuang setiap hari, menabung setiap hari, berdoa setiap hari, mahu kalau boleh kita juga menjadi syahidah sebagaimana mereka, dan kita doakan mereka ini akan terus kekal semangat dan jiwa mereka. Dan kita lihat hari ini juga bagaimana kita nak tengok bagaimana hukum-hukum Islam ini dapat kita jalankan dengan cara yang terbaik dengan kita mematuhi hukum-hukum Islam sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Quran. Dan kita juga menjadikan bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka semua ini adalah golongan-golongan yang mempertahankan bukan hanya bumi Madinah, bukan hanya bumi Mekah, tapi juga bumi Al-Aqsa. Jadi sebagai menyambut kerja-kerja mereka ini yang tak putus-putus, dan sebagaimana yang kita ketahui ada hadis dari Nabi Muhammad SAW mengatakan bahawa akan sampai suatu masa pihak Zionis ini akan diserang dan mereka akan berdiri sebagai Islam pokok, dan ini merupakan satu janji yang mereka sangat takut. Jadi kerana mereka juga ada kitab, mereka kenal, mereka tahu bahawa sejarah yang benar, dan kita kena ingat bahawa Allah SWT bukanlah menzalimi pihak Israel ini secara biasa, tetapi kerana akibat daripada perbuatan mereka yang telah beberapa kali mendustakan. Dan insya-Allah kalau ada rezeki, saya akan kongsikan semula pada waktu lain 12 ayat di mana dalam Al-Quran disebut kepada kita bagaimana pendustaan yang telah dibuat oleh orang-orang Yahudi ini kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka sehingga mencabar Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Tidak ada umat lain yang berani mencabar Allah kan umat daripada kaum Yahudi Zionis ini. Jadi sebenarnya perjuangan kita ini adalah perjuangan yang sebenarnya disambut oleh semua pihak di seluruh dunia, dan insya-Allah kita doakan Amirah kita di seluruh Malaysia mulai pada malam ini akan bukan hanya mempertahankan kiblat kita di Makkah, bukan hanya menjaga Raudah di Madinah, tetapi meletakkan dalam minda mereka adalah pejuang Al-Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.